Sampai runtuh hang buat apa? Aduh. Apa cerita? Dia runtuh ke sini? Kita tinggal. Lepas tu? Kami kan kita keluar ni tebal. Tebal. Ayam tanduk kau 2 pintu. Dia tak keluar waktu ada tembok kat bawah. Waktu mana? Pukul 6.30 lebih kurang. Petang. Sebab yang tak duduk situ macam tu. Saya balik Padang kan. Balik Padang. Nasib baik orang dalam ni dia baru balik kerja. Dia hanya dia menjaga. Duduk tak duduk berpitu kot kata titi pecah. Nasib baik duduk dia. Habis dia tu. Pasal apa patah? Anda tahu tak? Saya tak minta suruh buat hak baru tu. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh baru lagi alhamdulillah tu. Kalau jadi macam ni, apa pilihan lagi? Hak baru lah. Cuma hak baru besar ni juga ataupun besar sikit. Nampak gayanya kena pilih macam tu lah. Bak ni apa kalau lori padi bawa mudah ni. Iyalah. Ni kali dengan saya dulu saya main belang. 3 kali sehari. Lah ni kali yang nak pergi kot nu dengan kot nu jauh jangan tu. Buat lepas ni. Tapi dah jauh lah sikit pasal kita nak pergi Padang pun memang payah ha. Betul. Pasal untuk kegunaan ni kerja jelang kan. Kita baca tu ya, kita Padang boleh pusing kot jauh kan. Nak tu lah. Budak sekolah pun kacau. Kecil demau kampung apa. Satu lagi bini pekak laki kerja, tinggal bini. Dak ada dalam ni lah kan. Depa kata kantin 4.30 nak ngopi dah. Bila 4.30 nak pergi kot tu memang bahaya. Takkan tak tahu penagih banyak sekolah lah. Itu ya, kami cuba nak pangkat. Alhamdulillah kalau boleh kan. Oh batu kalau nak lalu tu batu kiping tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Tindakan awal pihak MADA adalah tadi kalau tengok tadi kita letak hadangan-hadangan supaya jambatan yang runtuh tu tidak digunakan. Pada masa yang sama ni kami mai clear ni. Mai clear pokok, kami akan buat ni crusheran ni untuk memastikan jalan ni menjadi jalan alternatif kepada penduduk daripada sana terus ke bahagian pantai yang jarak dia lebih kurang 2 km dan menggunakan jambatan Kuala Tunjang untuk seberang sana. Itu langkah awal kita. Langkah permanen kita adalah kita akan angkat projek ni sama ada untuk mengekalkan status LTB ataupun kita nak upgrade kepada MTB. Itu daripada light kepada medium traffic bridge yang saya rasa status itu lebih sesuai pasal untuh pun jambatan yang 70 tahun yang telah awal tahun itu kita mai baiki sekarang untuh disebabkan oleh jambatan ini bukan saja digunakan oleh light traffic bridge tetapi juga lori-lori kecil dan ini keperluan kepada penduduk di kawasan setempat. Jadi saya rasa wajar untuk kita upgrade jambatan ini kepada MTB untuk memastikan bahawa aktiviti penduduk kampung dapat ditampung dengan jambatan baru nanti. Kita akan angkat ke atas insya-Allah.